Okey, tuan-tuan dengan puan hari ini ada sebiji Fort Everest berada dekat sini. Hari ini saya akan cuba bagi terangkan kan apa beza. Tuan-tuan dengan puan selalu tengok video nampak yang itu spek berada dekat ini Thailand sana. Ada orang komen kata kenapa Malaysia ni nampak macam kurang sikit tapi dekat overseas ni nampak macam tu. Saya satu-satu cuba bagi terangkan. Pertamanya untuk yang Australia ke, Thailand ke, tak kira mana satu negara dapat punya kereta sama juga, production dia adalah berada dekat Thailand sana juga. So, masa keluar original sebiji adalah berada macam sama dekat sini, depan sini semua. Okay, cuma kalau tuan-tuan dan puan-puan selalu shop itu video nampak banyak cantiknya kan, kebanyakan adalah lepas modify. Okay, untuk dekat Thailand sana orang suka biasa sebelum nak ambil kereta sudah bagi modify semua. Rim bagi tukar, itu front grille bagi tukar, itu body kit semua nampak lagi macho, nampak macam itu mafia. Banyak cantik untuk yang ni Fort Everest. Yang sekarang berada dekat sini ni kan adalah sebiji Fort Everest Titanium, bermakna dekat Malaysia ni spek adalah yang paling tinggi. So untuk yang ni dia ni harga adalah 308888. Untuk sesiapa yang belum tahu Everest sudah dekat Malaysia kan, minta tolong tuan-tuan dengan puan-puan bagi share kalau ni video bagi tahu. Ya yang ni sudah ada dekat Malaysia 7-seater SUV. Minta tolong bagi share keluar. Untuk yang ini Everest macam seperti tadi saya cakap, yang salah satu dia punya kelebihan adalah lepas dia punya modify banyak cantik. Yang tu pun adalah beginning saja, sebab kenapa kan dia ada banyak aksesori seperti macam Ford Ranger juga. Okay, so kalau tuan-tuan dengan puan-puan rasa suatu hari sudah bosan, rasa tak mau letak itu panggil body kit, boleh tukar besi, boleh letak macam-macamnya barang lagi dekat dalam sini. Macam itu video selalu tonton dengan perempuan swap ni nampak, wah banyak cantik lah Fong kenapa Malaysia punya lain, kenapa Malaysia punya nampak standard, kenapa luar negara punya nampak cantik. Yang paling penting bagi saya ada ni saja kan, bukan ini bukan macam ni, ini boleh sentuh punya. Semua boleh. So, untuk tuan-tuan dengan puan-puan ada apa soalan kan, sila komen dekat bawah. Lepas tu jangan lupa follow sama saya Fong. Lepas tu share ni video keluar bagi tuan-tuan dan kawan, bagi dia tahu dekat Malaysia sudah ada Everest. Lepas tu sekali lagi saya nak cakap terima kasih. Thank you so much.